Okey, sekarang saya nak tunjuk, salah satu benda yang paling penting jugalah sebenarnya, nak tukar button ni ke, WhatsApp kita, untuk hantar ke WhatsApp kita, dia button ni boleh pergi ke tempat lain, website lain, I mean sorry, page lain, ataupun pergi ke another destination lah. For example WhatsApp, so kebanyakan bisnes yang saya, biasa buat, kebanyakannya nak pergi ke WhatsApp, kebanyakan saya suka nak tunjukkan WhatsApp lah, paling paling, yang paling orang suka guna sekali, So, untuk tukar button ni untuk ke WhatsApp kami, so kita go back to kita punya dashboard, tekan balik, edit homepage. Ini untuk bukan saja kat homepage, ni untuk mana-mana button pun, mana-mana kat mana-mana page pun button cara dia sama sahaja. Okay, so kita back to editor, So sekarang kita dah editing mode. So sekarang kita tekan, button ni, dia akan keluar, page ni lah. Dia akan keluar this, UI ni. Ini apa yang kita nak letak dalam, teks dekat dalam button ni. So for example, kita nak tukar ke WhatsApp kami. WhatsApp kami. Sekarang kita nak suruh dia pergi ke destination dia. So this, ni option-option yang ada lah. Either pergi kat page sendiri, within, dalam page tu, anchor ni, atau buka page baru ke, pergi kat produk ke. Kalau untuk buat WhatsApp, specifically, untuk WhatsApp ataupun destination lain yang menggunakan URL, kita gunakan URL punya, function, So untuk WhatsApp selalunya it's just wa.me/ kita punya nombor WhatsApp kita. So dia kena ada nombor 6, 6. So kita punya nombor lah. So ni kalau kita nak buka tab baru, kita tekan ni, kita nak search engine, ignore ke tak kat sini. Tengok ni, dia ada bagi dia punya guidance. Kalau internal just letak slash saja, kalau external kena ada. Okay, so kita kena letak HTTPS ni, kita ikut guidance dia. So baru dia akan pergi keluar. Okay, kita dah puas hati, kita nak try, kita save macam biasa, dan kita publish. Okay, dah publish. So kalau kita pergi ke page kita tadi, kita refresh, nampak dia dah WhatsApp kami kan. Okay, so kita try WhatsApp kami, dia pergi tak dekat WhatsApp. So kalau dah pergi ke sini, maksudnya dia dah pergi ke WhatsApp lah. So kalau you are on the mobile, dia akan pergi ke WhatsApp terus.